Bang, betul ke nak buat 3 ni kan? Dia cakap, betul lah saya punya duit, saya suka sangat nak buat macam mana. Okay guys, hari ni kita di Fancy Syaja 9 Shalam, kita ada sebuah Daihatsu Gino 1000. Okay, so kereta ni sangat-sangat antik. Dia macam Kelisa, tapi bukan Kelisa. Okay, tapi korang yang fighter Kelisa ataupun Gino 1000, korang boleh nilai sama ada ini fake ke ataupun tak. Alright, so hari ni dia buat chameleon biru 50 kegelapan. Okay, kiri pun sama, kanan pun sama dan juga kiri pun sama. Belakang dia ambil hitam saja. Alright, so yang ni saya bagi tahu owner kan, abang betul ke nak buat 3 ni kan? Dia cakap, betul lah saya punya duit, saya suka sangat nak buat macam mana kan. Jadi kita tak ada pilihan lah. Alright, so yang ni kita bagi tahu Smartech RFID lepas. Okay, so korang boleh nampak kat sini dalam pun tembus. Of course dalam pun tak ada masalah lah. Okay, korang boleh nampak clear, jelas. And then orang kata tak bahang lah. Sebab apa? IR dan juga UV dia selepas pemasangan 99%. And then warranty pun kita bagi sampai 5 tahun lah. Okay, tengok atas korang punya pembayaran. Alright, so korang geng-geng Daihatsu ataupun kereta apa saja, Conti ke, BMW ke, Audi ke, Merc ke, yang tak tahu nak pasang chameleon kat mana ataupun tinted ataupun aksesori, boleh hadir di Fancy Syaja 9 Shalam. Kita akan bagi harga special. Tetapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao.